Macam mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah alhamdulillah pada malam hari ini saya dah janji untuk berhubung dengan pesakit yang berada di Nilai jauh sana untuk menghubungi beliau untuk kita maklumkan bagaimana keadaan beliau pada hari ini gitu tuan. Semoga beliau mengangkat telefon, semoga beliau boleh mengangkat telefon dan boleh berhubung dengan kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah izinkan. Bismillahirrahmanirrahim ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Oh, Alhamdulillah. Encik Mohtar pun ada malam ni berseri-seri mukanya. Alhamdulillah. Baju sama dengan saya, baju warna sama. Kebetulan baju kita sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi apa kabarnya Tuan Mohtar sekeluarga, ibunda dan anak anda? Alhamdulillah. Adik aku tak? Ya. Yeah. Masa mula-mula kejadian tempoh hari, itu anaknya tak boleh tengok wajah saya. Cuba tengok sekarang, boleh tengok tak wajah saya? Cuba tengok. Nah, Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum puan. Salah. Alhamdulillah. Senyum lebar, alhamdulillah. Macam mana puan Nodiah, macam mana perasaan sekarang dalam lepas 7 hari dari lewat hampir seminggu dah kita berikhtiar. Gimana? Alhamdulillah okey je sekarang. Ya, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Jadi jaga solatnya, insya-Allah selalu senyum dengan customer. Insya-Allah taat kepada perintah Allah, berpegang dengan tali Allah, itu saja. Kemudian tadi macam mana urusan perbelanjaan perniagaan? Hari ni tak ramai sangat sebab orang dah start cuti kan untuk esok. Oh ya, masya-Allah. Ya. Jadi yang kemarin tu mula-mula selepas kita dah pembersihan sebagainya tu. Dan itu terkejut jugalah. Tiba ramai kan selalu macam datang serentak lah time tu. Datang serentak ya. Tapi sempat dilayani lah, sempat dipenuhi lah permintaan pelanggan tersebut. Sempat je. Ya, alhamdulillah. Ini nampak ya muka saya, nampak wajah saya ya. Saya pakai kacamata sikit nampak ya. Tak ada masalah ya, tak ada keserupan, tak ada apa-apa, rasa tak marah. Tak ada nak marah, tak ada nak nangis, tak ada apa semua ya. Yalah, sesungguhnya apabila sesuatu energi itu bertentangan dengan dia punya fitrah itu, maka akan berlakulah perbezaan energi. Jadi situ akan berlaku perbezaan energi, maka di situ kita memahami bahawa itu ada gangguan-gangguan energi yang negatif gitu. Jadi alhamdulillah ini nampaknya dah semakin natural beauty, natural energy. Alhamdulillah. Jadi saya Encik Mohtar sekeluarga saya ni kan waktu buat rawatan saya tu kan mendokumentasikan video tu agar itu menjadi sebuah jariah pahala untuk keluarga tuan-tuan yang buat rawatan, juga itu menjadi inspirasi pada yang luar-luar di sana yang ingin mencarikan rawatan untuk mencari penawar. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, setiap penyakit itu ada penawarnya kecuali mati. Begitu insya-Allah. Alhamdulillah, kita tak fahamlah sama ada itu hasad dengki manusia, iri hati sesama. Yang kita faham tu kita ikhtiar sahaja, kita berdoa kepada Allah Taala, itu tugas kita, itu begitu saja. Sehingga itu yang lain itu kita serahkan kepada Allah Taala tentang hasilnya. Ya, alhamdulillah. Jadi ini makluman puan ni saya rakam juga ini untuk kita letakkan di Facebook saya, Azam Saraf. Begitu. Nanti kalau adik rindu-rindu nak tengok adik masa tempoh hari tu, masa bukan diri kamu, orang lain dalam tubuh kamu tu, boleh tengok video tu. InsyaAllah. Itu tak menjadi sebuah aib, malah itu menjadi sebuah pahala jariah untuk kamu berterusan. Apabila orang lain itu juga memberi inspirasi untuk ingin mencari rawatan begitu. Alhamdulillah, saya juga itu banyak juga kita punya perjuangan bersama. Saya juga di sini, puan di sana.
Sama-sama saya naik ke rumah puan itu, tak ada lift tu, tingkat 4 tu tanpa lift saya naik ke atas tu. Ya, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz dapat naik. Yelah, dia memang sungguh saya supaya saya tak naik. Sebab kalau saya tak naik, jadi dia senang bermaharaja rela macam tu kan. Tapi syukurlah Allah izinkan kita tak sakit, tak penat, kita sampai di rumah puan. Jadi alhamdulillah kita boleh bersihkan tempat tu dengan baik. Alhamdulillah. Syukur Allah. Jadi ke depan nanti kan Zam ada pantau daripada jauh dan juga pergi ke tempat kedai puan itu. Walaupun di sebelah-sebelah kedai-kedai kita tu, warung-warung di sebelahan kita itu sama-sama kita berniaga, berarti kita tak boleh saling menuduh, tidak boleh saling memburukkan, iaitu kita saling bersangka baik. Teruslah bersangka baik, kemudian kita teruslah bersangka baik, biarkan Allah SWT yang membalas segala-galanya. Jika kita ingin membalas semula, itu akan memberi bala kepada kita selama 7 keturunan. Jadi sekiranya kita hentikan sampai di sini, insya-Allah biarkan semuanya Allah yang mengaturkan, insya-Allah Allah yang akan membalas, Allah yang akan menghukum segala-galanya. Begitu insya-Allah. Semoga kebaikan hasil kita sabar itu menjadi jariah pahala berterusan, kita mendapat nikmat syurga yang luar biasa untuk pesakit dan juga keluarga khususnya. Amin amin ya rabbal alamin insya-Allah. Jadi itu selesailah, maksudnya dalam rumah juga, di premis perniagaan juga selesailah. Macam saya maklumkan tadi tu kan, alhamdulillah. Nanti kita tak faham lagi lah apa yang berlaku ke depan itu, nanti kita jangan difikirkan, kerana yang belum berlaku jangan difikirkan. Kita selesaikan apa yang Allah beri ujian kepada kita. Sesungguhnya dalam sebuah ujian itu ada kemudahan. Baik begitu. Baik Encik Mokhtar, Abang Mokhtar, begitu saja nanti Abang Mokhtar. Nanti tinggal lagi kalau datang ke pusat rawatan untuk rawatan saraf seperti biasa saja. Itu ya. Jangan lupa terus konsumsi air daun ceri sekeluarga pun bagus. Kan, biar bisa racun-racun radikal bebas bersih pada tubuh badan kita. Baik. Adik Nurdia ada nak cakap apa-apa tak? Kita nak tutup live dah. Nak sampaikan apa-apa? Bismillah. Cakap terima kasih je untuk semua ni. Alhamdulillah saya sihat. Janganlah malu-malu, ramai yang mendoakan kamu. Amin. Tak nampak orang dia, tak nampak puan. Tak nampak orang dia. Gitu. Okey, baik. Terus. Okey. Nanti kalau kamu tak boleh cakap, biar saya tanya. Masa pertemuan kita yang pertama, masa keluarga bawa dulu, itu mata puan itu sakit, mata kedua-dua belah mata puan sakit sehingga kan macam nak terkeluar matanya. Betul kan? Lepas tu teror yang kedua, di mana jari kuku puan tu keluar bulu-bulu dan juga kaca-kaca bisa. Betul ibu? Tanya ibu. Betul ibu? Ya Ustaz. Betul. Itu betul kan? Ada keluar kaca-kaca dan juga bulu-bulu di jelah jarinya. Tengok sekarang jarinya Kak, cuba genggam jari adik, genggam. Genggam, tengok genggam. Okey. Selesa normal rasanya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Makhluk tiada daya. Puan, makhluk tiada daya. Bila Allah berkehendak, kun fayakun itu saja. Baik, terima kasih. Ini bukanlah sebuah hibah, bukanlah sebuah riak. Kita sama-sama minta dengan Allah SWT. Kita sama-sama berdoa dan juga bermunajat kepada Allah SWT. Sesungguhnya setiap dalam sebuah ujian itu pasti ada kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Mendapat barakah berkat Rasulullah SAW. Encik Mokhtar, saya minta undur dulu ya. Terima kasih banyak-banyak. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bang, alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala
سيدي وحبيبي وطبيب قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah tuan-tuan, saya mulakan insya-Allah. Besok hari insya-Allah kita bercuti dan ada juga pesakit-pesakit yang dah buat temu janji. Insya-Allah besok yang mana dah dapat temu janji waktu rawatan hadir pada waktu yang ditetapkan. Insya-Allah yang mana yang lagi terpisah saat ini mudah-mudahan disatuin. Yang mana di saat ini diberikan Allah ujian, semoga Allah berikan juga kemudahan. Begitu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, sampai setakat itu dahulu kita untuk malam ini saya simpan memori ini di sini sebagai kenang-kenangan dan juga bukti dokumentasi kita. Bantu umat dan juga selesaikan masalah-masalah ini dengan redha-Nya Allah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafil 'usri illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.